jodoh hang berat, jodoh hang terikat, rezeki terikat. Kadang-kadang kita dah buat dah, ada je benda tak kena. Bos asyik marah je kat kita. Orang kawan-kawan keliling ni rasa macam meluat lah kat leha tu, meluat lah dengan dia ni. Kan? Tuan-tuan, abang kakak sekalian, ada satu sihir, nama dia sihir pelalau. Sihir pelalau ini adalah sihir yang nak sekat rezeki kita. Sihir yang nak bagi orang benci je kat kita. Sihir yang nak bagi bos kita rasa macam benda yang kita buat ada je yang silap. Dia ganggu gugat tau. Dia buat kita berniaga, contoh kita berniaga. Kita rasa tak semangat nak berniaga. Sihir perniagaan lain, sihir pelalau tu lain. Jadi nak rawat sihir pelalau ni macam mana? Yang pertama sekali, Ustaz share, yang pertama sekali, jangan lupa tidur malam baca 4 surah ni. Yang pertama Az-Zalzalah. Lepas tu baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baca Qul a'udzu birabbil falaq. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Baca 4 surah ini ulang 3 kali. Tiupkan dekat tapak tangan dan isyarat ludah. Sapu satu badan. Tu amalan yang pertama tu. Amalan yang kedua, kerapkan bila nak keluar kerja, nak pergi jumpa orang, nak jumpa klien, pakailah kasturi Sri Diri ni. Sebab apa? Kasturi Sri Diri ni kita dah bantu tuan-tuan, abang kakak sekalian untuk naikkan seri wajah. Kita dah bacakan doa-doa penyeri, doa-doa pengasih, doa-doa selawat-selawat yang melembutkan hati. Untuk apa? Untuk bila orang lain bau saja minyak kasturi yang ada kat diri kita ni, dia akan rasa kasih dan sayang kepada kita. Sebotol, sekotak, Ustaz bagi free gift 2 botol. 2 botol, Ustaz bagi free gift 4 botol. 3 botol, Ustaz bagi free gift 6 botol. Ish, nak apa lagi tuan-tuan? Dapatkan sekarang. Tekan link kat bawah ni. Lah ni juga. Sri Diri.